Puan, jadinya tak boleh ambil emas fizikal di cawangan Public Gold dari akaun Gap. Kena melalui pos saja. Nak tahu? Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Sebenarnya ada 3 sebab utama. Pertama, kalau berat emas 21.25 gram ke bawah, memang perlu guna Gold Intrinsic GIT, iaitu pos berinsurans terus ke rumah. Cas pun rendah, sekitar RM10 Semenanjung, RM20 Sabah Sarawak. Pengeluaran kepingan kecil ini dibuat melalui perhantaran untuk mudahkan urusan stok dan keselamatan. Kalau nak ambil sendiri dekat cawangan, memang langsung tak boleh ke? Boleh, tapi hanya untuk emas melebihi 21.25 gram. Kena buat appointment dan ambil secara manual di cawangan sebab nilai emas tu melebihi had perlindungan insurans untuk perhantaran. Kalau nak cepat tanpa tunggu pos, boleh guna Gold ATM Public Gold untuk keluarkan emas terus dari akaun Gap. Jadi sekarang untuk kepingan kecil memang guna sistem GIT. Lebih selamat dan tersusun. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh daftar akaun emas GIP Public Gold percuma sahaja. Duduk pin video atau klik link bio untuk syarah bantu sebaiknya. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan kewangan.